Untuk kita nak mendapat kecintaan Allah, kita kena cari cinta Allah. Kita tak ada pilihan dalam hidup kita, sebab di dunia kita akan tinggalkan dunia, betul tak? Kita akan tinggal. Kita tinggal dunia, kita tinggal orang-orang yang kita sayang dalam hidup kita. Kita tinggal anak-anak kita, cucu kita, kita sayang tu. Dia pun sayang kita, cuba ajak dia masuk kubur sekali. Tak mau dia. Jadi, dapatkanlah kecintaan Allah SWT sebelum kita meninggal. Seronok Allah sayang kita kan? Seronok tak? Seronok, ya Allah. Orang sayang kita pun seronok gila dah. Ini kan Allah menyayangi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih bagi Salwa. Saya nak panggil Ustazah kat dia dah sekarang. Dah boleh dah. Dah ada tauliah. Dah tauliah Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur kita, puji-pujian kita hanya buat Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik sekalian alam ini, yang memiliki segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Allah juga pemilik hari kiamat, Malik Yaumiddin. Kita sangat-sangat bersyukur pada Allah SWT atas limpah kurnianya, taufik hidayahnya. Kita diberi peluang untuk bertemu, untuk berada di taman-taman syurga. Alhamdulillah. Tahniah kepada Ustazah Salwa. Boleh deh? Pada Salwa, terima kasih banyak kerana beri ruang dan peluang pada saya untuk bersama-sama dengan muslimin muslimat, khususnya muslimat, orang yang sangat mencintai ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, tahniah dan syabas diucapkan. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana kita masih bangun lagi pada pagi ini kan, masya-Allah. Kita bila buka mata kita sebut alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Syukur. Masa nak tidur tu rasa fikir tak? Bangun lagi dah kita ni kan? Kalau kita fikir lambat nak boleh tidur, sebab nak baca Quran lagi, nak berzikir lagi, nak minta ampun lagi, betul tak? Tapi kalau tak fikir, lalu boleh tidur kan? Jadi kita bersyukurlah kita boleh bangun pagi ni, kita syukur. Tapi kita pun tak tahu untuk berapa hari lagi ya? Entah esok, entah lusa, entah minggu depan, kita tak tahu kan? Berapa kali Jumaat lagi yang Allah nak beri kat kita masa kan? Kita tak tahu. Sahabat-sahabat kita pun ada yang telah pergi, betul kan? Mungkin yang sebaya dengan saya tu kira dah umur lama lah, tapi yang muda daripada saya pun yang umur 30, yang umur 40, yang umur 50 Allah jemput ya. Tapi maknanya kita bersyukurlah, walaupun untuk sehari-hari ini kita masih ada peluang, kita ada ruang lagi untuk beribadat pada Allah ya, untuk menambah kekurangan-kekurangan yang ada pada kita, untuk memperbaiki apa-apa yang tersalah dan tersilap dalam hidup kita kan. Kalau Allah tak beri peluang pada kita, tak ada dah kita, habis dah ya. Sampai subuh pun tak ada dah pagi tadi ya. Hadir majlis ilmu jauh sekali. Syukur sangat-sangat kan. Syukur ya Allah.
Banyak sangat nikmat Allah berikan. Saya pun dah sikit-sikit dah nak masuk 7 siri. Sikit dah. Sikit lagi dah. Masa duk mari-mari dulu umur berapa Salwa? 40 lebih masa tu. Gagah. Masya Allah. Tak apalah. Kita bersyukurlah kerana dan Allah banyak beri masa dekat kita. Peluang. Kan? Jadi insya-Allah mudah-mudahan ya. Jadi saya akan berkongsi tajuk orang tua lah kan. Jagalah Allah. Allah jaga kita. Kita kena jaga dia dulu. Allah, kita kena jaga dia dulu, boleh jaga kita. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Bukan makna kalau kita tak ingat Allah, Allah tak ingat kita. Tidak. Tapi kita ingat dia, dia akan ingat kita. InsyaAllah. Sebab tu dalam satu diskusi Allah kata, kalau kamu ingat aku dalam keadaan bersendirian, aku ingat kamu dalam keadaan bersendirian. Tetapi kalau kamu ingat aku dalam keadaan ramai, dalam majlis yang ramai, aku akan ingat kamu dalam majlis yang jauh lebih ramai dan jauh lebih baik di kalangan para malaikat. InsyaAllah. Jadi kita sentiasa berusaha supaya tidak bersendirian kita ingat Allah. Kecuali malam kita di rumah sembahyang tahajud, tu cerita lain. Tapi kita sentiasa meletakkan diri kita dalam majlis ilmu yang dihadiri oleh ramai orang, supaya kita diingati oleh Allah dalam majlis yang jauh lebih baik, lebih baik, lebih baik. Terutama sekali di kalangan para malaikat. Bayangkanlah Allah ingat kita di kalangan para malaikat. Macam kita berkumpul hari ini, Allah ingat kita ni. Allah ingat. Dia sebut pula di hadapan para malaikat, dia sangat bangga dengan malaikat. Inilah yang dia menciptakan manusia daripada tanah, tetapi manusia mampu untuk ingat Allah SWT. Kan Ustaz Asmat kita semalam kan? Ketika kejadian Nabi Allah Adam AS kan? Semua dia orang iblis, malaikat semua dah dijadikan oleh Allah lebih awal yang beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala full time. Dan jadikan manusia ni je dia kata. Buat daripada tanah. Kan? Macam mana? Boleh ke? Bolehkah manusia ni nak mentadbir alam ini? Bolehkah manusia nak menjadi khalifatul ard? Allah jawab, aku tahu apa yang aku buat. Malaikat patuh. Sebab kerja malaikat ni dia taat, sam'an wa ta'atan. Dia akan sentiasa taat, dia tak ada masalah. Yang tak nak ialah iblis, kan? Malaikat mula-mula ya dua-dua ni sama baik iblis baik, malaikat baik. Jadi malaikat pun rasa dia pun baik juga. Patut dia menjadi khalifatul ard, tapi dia tidak bantah. Dia tidak pernah bantah. Bila sahaja dia tanya macam tu pada Allah, boleh ke? Tapi bila Allah jawab, aku tahu apa yang aku buat. Sebab itu bila kita ingat Allah dalam keadaan majlis yang ramai, Allah suka sangat. Orang ni yang tengok, hambaku yang dulunya kamu kata begini-begini, tapi sebenarnya dia mampu untuk taat pada Allah, ingat padaku sepanjang masa, walaupun taklah sehebat para malaikat. Masya Allah ya. Syukur kita dikurniakan Allah suka dalam keadaan masih lagi lupa dan ingat-ingat dah. Masih Allah. Ada masa kita lalai setengah jam, 1 jam. Kamu tak ingat Allah. Kan? Itulah. Allah ni, kita jaga dia, dia akan jaga kita. Kita tunai hak Allah, Allah akan tunai hak kita. Ni tak tunai hak Allah. Sembahyang pun, ya Allah, puasa pun wajib aja buat. Sunat payah nak buat, kan? Jadi kita tak jaga hak Allah. Allah tak jaga hak kita. Apa hak kita? Untuk dapat rezeki, untuk dapat kebahagiaan, untuk menjadi hamba yang beriman pada Allah, untuk sehat, untuk keluarga kita bahagia. Jadi kita tak jaga Allah, Allah tak jaga kita. Allah kata kalau kamu jaga hak aku akan jaga hak kamu. Jadi insya-Allah kita pun kata pula, ustazah orang bukan Islam tak jaga hak Allah pun boleh makan, itu lain. Allah bagi. Semua makhluk dia, tak kira manusia ataupun binatang, Allah bagi. Binatang jahat pun dia bagi juga, kan? Tapi nak ceritanya, kita sebagai orang Islam ni, jagalah Allah dulu. Dan
Kita cuba sedaya upaya, khususnya bagi yang seangkatan umur dengan saya. Yang muda bagi tak masuk lagi lah kan. Muda. Tapi nampak dalam kuliah ni sedang-sedang muda sedang-sedang muda dah. Nak kata muda sangat pun tidak tapi itulah. Kita bersyukurlah Jadi untuk kita nak mendapat kecintaan Allah, kita kena cari cinta Allah. Kita tak ada pilihan dalam hidup kita, sebab di dunia kita akan tinggalkan dunia, betul tak? Kita akan tinggal. Kita tinggal dunia, kita tinggal orang-orang yang kita sayang dalam hidup kita. Kita tinggal anak-anak kita, cucu kita yang kita sayang tu. Dia pun sayang kita, cuba ajak dia masuk kubur sekali, tak mau dia kan. Kita akan tinggal semua yang kita sayang. Nabi kata umatku sitin wasab'in, 60 dan 70 saja. Kalau lebih tu bonus, betul tak? Bonus kita akan dapat. Kalau tidak, gitu je lah. Jadi dapatkanlah kecintaan Allah SWT sebelum kita meninggal. Seronok Allah sayang kita kan? Seronok tak? Seronok, ya Allah. Orang sayang kita pun seronok gila dah. Ini kan Allah menyayangi kita. Cuba kita tengok dalam beberapa ayat Quran ke. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah suka kepada orang yang bertaubat. Mana boleh dia suka? Suka. Yuhibbu tu maknanya boleh kita kata suka, sayang, cinta. Kalau sebut cinta, lagi dalam terasa dah. Sayang tak dalam sangat. Cinta dalam. Ramai orang kita sayang, tapi tak semua kita cinta kan? Tak. Sebab cinta dari dalam ni. Jadi untuk mendapat kecintaan Allah SWT, kita kena berusaha sedaya upaya. Sebab saya katakan tadi, kita tidak akan berada di sini selama-lamanya. Kita akan pergi. Kita kena cari habuan kita ke sana. Banyak dah kita cari untuk dunia kan? Banyak dah. Cukup. Sebahagian daripada kita cukup dah. Sebab tu saya pinjam beberapa kata daripada Tokku. Dia kata, sebab tu dalam hidup kita sekarang ni orang yang dah berumur lah maksudnya banyak dah dunia buang kita dah. Betul? Makanan, salah makan sikit tak boleh dah. Sakit perut, betul tak? Dulu tak sakit perut pun, makan apa saja, tak kisah. Tak breakfast pun tak apa. Kurang belah tengah hari baru makan, tak apa. Sekarang ni perut pun tak suka dengan kita. Yes. Dunia dah banyak buang kita. Sikit-sikit. Dia macam tak nak kat kita dah. Fahamnya begitulah. Ya? Dan kita pun banyak dah kita kehilangan orang-orang yang kita sayang. Ya? Kita hilang pasangan kita dulu, hilang. Mula-mula hilang pekerja dulu. Bukan kerja pun, dah bencin dah. Ya? Hilang kerja kita. Daripada gaji penuh tinggal separuh. Hilang. Ya? Hilang. Lepas tu, saya biasa sebut, bermula daripada kita kahwin, kita sibuk dengan anak-anak, membesarkan anak-anak. Okay. Tapi seorang demi seorang anak kita kahwin. Ada orang ambil dah anak kita. Tambah sebelum anak saya perempuan, Salwa. Seorang orang ambil. Cik dua je. Kalau ramai pun ambil juga. Tinggallah kita seorang. Ada lagi dengan suami. Pun dia bertanya, agak-agak siapa mati dulu kita ni. Nak kata kat dia mati dulu, kita rasa macam takut masa tak suka kat dia tak. Kita pun kata, saya rasa saya lah yang mati dulu. Tak boleh, biar dia pergi dulu. Saja, tak ada kerja nak bercakap dengan siapa. Kan? Tapi Allah sayang kita, Allah ambil dia dulu. Tinggal kita seorang. Allah mengajar kita bahawasanya satu hari nanti kita akan duduk seorang dalam kubur. Gembira seronoknya dengan anak cucu, ke hulu ke hilir. No way. Mati kita akan duduk seorang saja. Betul tak?
Lepas tu, sebelum kita mati, Allah ajar kita satu tunjuk ajar. Allah beritahu kepada kita, ni kehidupan kita. Tapi kalau kita masih lupa lagi, Allahu Akbar, kan? Sungguhlah, macam terlupa lagi. Duk seorang pun, hai, galak lagi orang kata. Minta maaf, pinjam bahasa Kelantan, orang Kelantan, kan? Galak. Seronok lagi, hulu ke hilir seorang. Tak apa, pergi belajar tak apa, kan? Tak apa, tapi kok seronok kok lain tu. Padahalnya Allah dah tunjuk satu. Allah dah ajar kita dah. Itu saya kata tadi, dunia pun mula menyisih kita dah sekarang. Tadilah makan makanan dulu boleh makan, sekarang tak boleh makan dah, kan? Jadi supaya kita ingat, satu hari nanti mungkin saya katakan tadi, esok lusa. Jadi sebelum Allah jemput kita semua ni, saya termasuk juga, kita carilah kecintaan Allah yang agung, yang tidak akan berubah. Cinta manusia, kita sayang suami kita bukan main lagi, dah. Dia tinggal kita. Janji dulu, sehidup semati. Betul tak? Tapi kalau dia ajak pergi, kita hidup tak segi. Dah. Tapi nak cerita kepada kita, cinta manusia tak kekal. Yang kekal ialah kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kitab ni memanglah kalau nak baca tu memang dia panjang, rasa 10 tahun kuliah baru habis lihat ada. Dah, tapi saya akan ambil sikit-sikit lah. Tajuk dia memang ada buku pun. Jagalah Allah, Allah jaga. Memang ada buku. Jadi bagaimana nak dapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala? Saya baca satu hadis yang agak panjang, membayangkan macam mana, apakah kita layak untuk mendapat kecintaan Allah. Kita tengok. Dalam satu hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qala man adali waliyan faqad barazani bil muharabati wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi ahabba mimma aftaratu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Tu hebat orang yang menjadi kekasih Allah ni. Cuma bagaimana nak menjadi kekasih Allah? Dalam hadis yang saya rasa kata penulis buku ni, ini adalah hadis yang sangat agung, mana yang paling hebat lah. Dia kata Allah SWT telah berfirman, sesiapa yang memusuhi waliku maka seolah-olah dia sudah berani mengistarkan perang terhadapku. Okey, jadi insyaAllah saya penuh yakin sama ada yang berada di depan saya ni ataupun dalam talian kita ini, insyaAllah kita tak akan memusuhi para alim ulama, kan? Para guru kita. Kok kita tak suka macam mana pun, kita tak akan musuhi dia. Sebab Allah kata dia akan perang dengan kita. Jangan berani dah nak perang dengan Allah. Tidak, kita tak akan berani untuk berperang dengan Allah. Allah ajak berperang dengan dia kalau sesiapa yang memusuhi para wali Allah. Mungkin kita tak tahu para guru kita tu adalah wali Allah. Kita tak tahu. Betul, kita tak tahu. Kadang-kadang dia sendiri pun tak tahu dia sebagai wali Allah. Dan mungkin kita tidak tahu. Cuma saya pernah diceritakanlah oleh sahabat-sahabat yang kata, aduh Ustazah, ada seorang tu, tapi dah meninggal dah dia juga. Mungkin kita kenal kot. Siapa nama? Dia berpuasa setahun. Dia tinggalkan hak yang itu haram saja. 6 hari setahun dia tinggalkan. Waktu yang diharamkan berpuasa. Selebihnya memang dia akan berpuasa. Berpuasa tiap-tiap hari. Tolak 6 hari yang diharamkan oleh Allah SWT berpuasa. Itu aja. 2 hari raya
Hari apa lagi tu? Hari Syak, hari 3 hari, dan hari Yaumut Tashrik, 6 hari. Setahun yang diharamkan berpuasa. Hak lain semua dia akan berpuasa. Macam itulah Ustazah, hari-hari kita nak ajak dia makan pun sangat susah nak belanja dia makan ke. Hari-hari puasa. Tapi dah meninggal. Tapi dia berbuka, bukan kata tak berbuka, tapi dia memang berpuasa. Tapi Nabi kata puasa yang terbaik ialah puasa Nabi Allah Daud. Itu pun kita tak mampu nak buat dah. Selang sehari lama tak ingat. Puasa kedua ini puasa je lah, tak puasa je lah makan. Padahal giliran hari puasa, takut tak ingat. InsyaAllah lah, saya pun nak cuba juga. Tapi wallahualam. Wallahualam. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan. InsyaAllah. Kena minta dengan dia lah, sebab hak dia belakang kan. InsyaAllah. Tak berani lagi lah nak buat hari-hari, tak berani lagi. Hak selang sehari pun tak berani juga. Hak beraninya Isnin, Khamis kan. Yaumul Arbi'ah pun kena kari Ahad kan, orang ajak kenuri. Tak juga, betul dah. Tapi sebenarnya saya, yalah bukan lately lah baru dengar rupanya kita tidak semestinya ambil hari 13, 14, 15, tetapi kita ambil lah 3 hari berturut-turut dalam 1 bulan. Tak apa. Cuma afdalnya 13, 14, 15. Hari-hari lain tak apa. Ambil awal ke, ambil tengah, ambil akhir pun tak apa. Janji 3 hari berturut-turut. Kalau tak cukup, kena ulang balik. Kalau nak dapat faedah daripada 3 hari berturut-turut. Tapi afdalnya 13, 14, 15. Tapi kan kadang-kadang 13, 14 ni dia tu Jumaat, Sabtu, Ahad. Menyebabkan kita terpaksa berfikir, ya Allah, macam mana ni? Nah, kadang-kadang buat 2 hari, tinggal sehari. Hari Jumaat buat, kadang-kadang buat sehari, 2 tak buat. Sebabnya satu kenuri. Hari Ahad pun hari kenuri juga dah. Jadi tak boleh buat. Jadi bila sejumpa hadis sahabat saya yang hantar dalam grup tu, dia kata, Nabi kata dia pun biasa berpuasa pada ujung. Pada awal bulan, ada juga dia berpuasa pada penghujung bulan. Maknanya tidak semestinya tengah 13, 14, 15. Kita ni kat, ya Allah, orang kenuri pun tak pergi dah. Nak ambil 13, 14 tu. Kalau pergi, tengok aja, tak makan. Sebab sayang. Dah. Tapi bila kata, bolehlah, awal pun boleh, tengah boleh, afdal. Tapi hujung pun boleh. Janji 3 hari berturut-turut. Allahu Akbar. Baru kita dapat faedah daripada kenapa kita berpuasa 3 hari berturut-turut tu. Kalau setahun, kita puasa sebulan, 30 hari. Tiap-tiap bulan 3 hari, supaya kita punya alat-alat kita dalam boleh berehat yang panjang. 3 hari berturut-turut panjang. Kalau Isnin Khamis baru sehari pun tak berapa ni lagi dah. Tapi maknanya, okey, jom kita tengok Jadi apa Allah kata sambungannya? Tiada seorang hamba-Ku yang bertakarub, yang mendekatkan diri padaku dengan sesuatu yang paling aku cintai. Di perkataan bi ahabba. Perkataan ahabba tu cinta. Sebab tu orang sekarang dia buat dalam handphone dia hobi. Wah. Nah. Macam mana tengok hobi ni apa ke makna dah. Rupanya ialah hobi. Dah hobi. HUBBY. Yalah, hobi, habi boleh lah. Dia kasih lah. Betul lah. Tu orang letak dalam handphone dia dah. Kan bagus letak macam tu kan. Hobi. Happy. Happy ke? Oh, tapi kalau apa katanya berbuat Arab terus dah. Hobi. Orang yang cintai, yang kita cintai. Patutnya di usia-usia kita ni bolehlah bubuh gitu kan. Ini mula-mula bubuh lagi. Ush, buah hatiku. Dah lama dah kahwin suamiku. Okey, hebat. Kecintaanku. Suami pula bubuh. Dah 10 hari, dah 10 tahun, 5 tahun kahwin.
dia kata gini, apa ni, polis Bukit Aman. Mana tak boleh Bukit Aman dah. Mana kita cakap panjang dengan suami ketika dah perkahwinan dah lama. Abang kat mana? Abang makan apa? Dengan siapa? Kan boleh Bukit Aman. Jadi kalau dia tengok, dia tunjuk. Dia duduk makan dengan kawan, dia tunjuk. Dia faham daripada sebab polis Bukit Aman tu bini dia lah tu. Sebab ia akan menyiasat. Betul tak? Kita dah lama kahwin, mana cakap panjang? Tak. Abang kat mana? Oh tidak. Kita akan kata, kat mana? Kat mana? Kat mana? Dia kata makan. Kat mana makan? Dengan siapa? Kata, sedap ke? Tak. Maknanya soalan tu yang memang jawapannya macam polis Bukit Aman lah. InsyaAllah. Tapi dah berumur sikit, kita mula panggil hobi. Hobi, kekasihku. Jadi Allah kata, bi ahabba. Tidak ada apa yang paling aku kasihi terhadap hamba-hambaku aku cintai. Dia kata, apa dia? Iaitu, ialah dia telah melaksanakan, mendekatkan diri padaku dengan ibadah, dengan mendekatkan diri padaku dengan melaksanakan kewajipan yang telah diwajibkan katanya. Allah suka. Tapi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Itu perkataan. Dia kata, tetapi dia nak lagi kita ni mendekatkan diri pada Allah dengan mengerjakan yang sunat. Jadi kalau fardu saja tu macam tak lengkap. Nak kena mesti ada sunat. Dan saya yakin kita semua ni lah, insya-Allah, dan yang ada dalam ni pun kita dah ambil yang sunat banyak dah, insya-Allah. Bukan perasaan. Tapi kita dah buat, dah banding dengan dulu kan. Minta maaf. Dia suka banyak ketawa pun menangis juga. Orang tua lah betul lah. Tapi tak mengaku tua pun. Okey. Jadi Allah akan suka pada kita bila mana kita tunaikan yang fardu, kita buat yang sunat. Jadi saya yakin kita dah buat dah. Sama ada lengkap tak lengkap tu cerita lain. Sebab setiap yang fardu dia ada yang sunat kan. Sembahyang fardu ada sembahyang sunat. Puasa fardu ada puasa sunat. Zakat fardu ada sedekah sunat. Haji fardu ada umrah sunat. Jadi nak lengkap supaya datangnya perasaan Allah kata hatta uhibbu sehingga aku kasih padanya. Fa iza ahbabtuhu, bila aku kasihkan dia, bila aku cintakan dia, Allah kata apa? Kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi. Pendengaran yang dia dengar itu adalah pendengaranku. Kita tidak akan dengar sesuatu yang Allah tak suka. Tapi selagi sekarang ni rasa dengar lagi dah tak suka. Ya? Dengar juga. Cekali-cekala. Tak banyak sangat dah. Kan? Tapi kadang-kadang rancak juga, betul tak? Dengan cerita ni dia boleh rancak, betul tak? Kadang kita mula tahu dah dia tu bercerai. Apa dah kisah rumah tangga orang? Betul tak? Biarlah dia bercerai ke apa kita kisah. Tak ada kaitan pun dengan kita dah. Tapi suka. Kan? Suka dia jadi macam kami orang ni pun ada duduk tak kereta tu. Ada juga, tapi ada masa diam. Habis rezeki tak kereta tu. Dah duduk kat dunia. Kalau buka satu cerita sikit aja, bawa sikit dah. Kadang-kadang cepat berhenti. Jadi tak nilah jadi tak panjang cerita. Sebab cerita-cerita gosip ni kan seronok juga dah. Lama dah kita tak kisah pun, tapi bila dengar tu jadi kisah. Kan? Jadi bila Allah sayang kita, dia jaga pendengaran kita. Termasuk juga Allah jaga penglihatan kita. Dia tidak akan tengok benda yang Allah haramkan. Ketika itu kita memandang tu dengan pandangan yang Allah jaga. Dan begitu juga Allah akan jaga kita dari segi tangan yang bergerak ni.
Allah jaga. Kaki yang berjalan, Allah jaga. Warijlahul lati yamshi biha. Ya, kita berjalan. Bila sampai tahap macam tu, wala in sa'alani li'u'tiyannahu. Bila aku kasih, dia cakap aja, dia minta aja dengan aku akan bagi. Dan wala in ista'azani la'u'izannahu. Bila dia minta tolong, aku terus menolongnya. Jadi bila baca hadis ni, macam Allah tak sayang lagi kita dah. Tak, betul tak? Sebabnya masih lagi terasa anggota kita masih lagi ada masa dijaga, kan? Tapi kita lawan. Kita tak apa, biar tak apa, cakap sekejap lagi tak apa, nanti kita ni lah, betul tak? Kita lawan. Padahalnya bila hati kata jangan, nafsu kata what, syaitan kata okay, no problem. Lepas ni taubat, betul tak? Asyik pergi kuliah aja, takkan tak boleh buat apa. Hari-hari kuliah. Ustazah Salwa ni sungguh lah buat kuliah hari-hari. Contohnya tak nak tak mari, sayang. Kalau tak mari rasa macam mana? Salah aja dah. Kawan-kawan nak tanya juga, apa dah, baik aku pergi dah. Jadi nak ceritanya itulah. Jadi bila kita pergi tu, kita rasa Allah sedang menyayangi kita. Bila kita baca Quran, Allah sedang menyayangi kita. Bila kita bangun pagi, mana kita tahu Allah sedang menyayangi kita. Yes. Dan kasih sayang Allah ini jaga. Jangan sampai Allah tarik balik. Bila Allah tarik balik, takut dia tak bagi dah. Betul tak? Selama ni rajin mari kelas, tiba-tiba malah benar ada ke kelas. Suami kata, ini tak ada kelas ke? Selalu nak ajak pergi breakfast, payah benar dah. Ada kelas. Hari ni tak ada ke? Ada malah. Suami tak suka kita pergi majlis ilmu. Oh, jom ni. Jom kita pergi breakfast. Mana? Kat Ibu. Jauh. Nak pergi makan roti canai 2 biji aja. Betul tak? Kat Ipoh. InsyaAllah dak kita dah pergi makan lelah 2 jam, jam lagi. Hak duit tu tak apalah, dah demo duit banyak dah. Tapi makan roti canai 2 biji aja pun tak habis, kongsi dengan suami. Balik pula 3 jam sebab kita nak habiskan masa. Sedangkan masa adalah umur kita. Sehari berlalu, tak akan datang lagi untuk bermakna kematian kita semakin dekat, hampir kepada garis penamat dah. Tunggu je dah, betul tak? Duduk gini je tu dah. Kalau ambil talinci tu, tinggal sikit sekali dah. Umur kita, saya kata saya lah, tak saya kata saya nak masuk 70. Orang lain, ustazah cakap kita umur 30. Tu tak apa, kali dengan 2, namun sampai juga. Saya dulu pun 30 juga, terlambat juga dah. Tapi berjalan celik. Nasib baik berjam celik. Kalau berjam tak celik, apa cerita? Allahu Akbar. Syukur, kan? Jadi bila Allah bagi peluang kepada kita untuk buat baik, lakukanlah. Sebab kalau Allah tarik balik, kita tak dapat dah. Sentiasa cakap kepada Allah, ya Allah, kau pandanglah aku, ya Allah. Kau jangan ambil apa yang kau beri pada aku. Rezeki aku boleh bangun malam, rezeki aku boleh baca Quran, ya Allah. Rezeki aku boleh hadir majlis ilmu. Rezeki bukan rezeki duit saja nak. Bukan. Nak boleh mari majlis ilmu, nak istiqamah, bukan senang tak? Tidak. Berapa lama latihan-latihan tubi yang kita buat? Kali datang, 2 kali tak datang, 2 kali datang, 3 kali tak datang. Betul tak? Kejap datang. Tapi bila nak boleh kita istiqamah, tanpa mengira siapa yang datang ceramah, tak kisah, kita nak ambil ilmu dia je, kan? Maksudnya kita akan datang. Bila kita mula ponteng sedap, selesa tau. Lama dah tak pergi, ada dekat sebulan dah. Takut
Allah tak bagi peluang lagi kepada kita. Bukan kita tak nak bagi, kita nak bagi ketika itu, tapi Allah tak bagi dah. Allah tutup jalan-jalan untuk kita ke majlis ilmu. Sampai macam tu. Jadi bila dah Allah bagi tu, istiqamah, cuba seboleh-boleh utamakan yang lebih utama. Dalam hidup kita ni ada benda utama, ada benda penting, ada benda utama, dan ada benda yang lebih utama. Yang pada saya, yang lebih utama bagi saya ialah akhirat Allah. Sebab tak lama dah kita pun, Ustazah dah cakap bab mati aja habis tu. Dan antara nak jadi hati kita ni lembut, bersih, ingat mati aja. Sebab tu dia pergi ziarah orang mati, pergi ziarah kubur. Kita ingat mati. Kalau tidak memang kita selesa. Leka betul tak? Ui, leka. Tak payah leka dengan orang lain pun. Leka dengan anak, leka dengan cucu, betul tak? Tak main kelah sebab jaga cucu kan? Nampak tak datang jaga cucu Ustazah? Tengok. Bukan leka dengan benda lain pun, cucu. Apa salahnya? Yes, tak salah. Bila dia mula fikir mana utama dan lebih utama dengan usia kita ni, kan? Ustazah marah pula, dah kita jaga cucu. Saya tak marah, tapi kita ambil mana yang utama. Sebab masa kita pendek dah. Tu saya kata tadi, bila kita pergi 2 jam ke Ipoh tu kerana nak pergi makan roti canai, balik 3 jam, 5 jam. Kalau kita baca Quran banyak mana dah kita boleh dapat. Kan? Itu yang Allah nak pada kita, supaya kita nak dapat kasih sayang dia tu. Tidak cukup yang fardu, kena buat yang sunat, sembahyang sunat, puasa sunat, sedekah sunat. Barulah kita boleh capai kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu satu. Cuma dalam buku ni kata bagaimana untuk kita nak dapat cinta Allah yang sebenarnya. Pertama, Al-Quranul Karim. Bersyukurlah orang yang boleh istiqamah dalam baca Al-Quran. Setiap hari dia akan baca Quran. Tak banyak, sikit. Tak sikit, banyak dah. Banyak pada ukuran kita lah masing-masing. Sebab kita ni tak sama. Ada orang boleh baca 5 juzuk satu hari. Kita terlopong dah. Macam mana dia baca? Agaknya kalau kita baca pun boleh juga tu. Kita tak cuba pun. Berasa berat. Sadarannya kita cuba, saya boleh. Tak ada masalah. Duduk 5 jam. 5 juzuk. Yes, confirm. Kalau nak suruh baca macam tu, duduk dalam masjid. Duduk kat rumah kejap masuk dapur. Tak. Padahalnya nasi masak dah. Lauk ada dah. Tak ada masalah, tapi masuk kat dapur tu jumpa kain buruk. Dia jadi tak boleh lama baca Quran duduk dalam rumah dah. Lepas tu tengok sing nampak tak ada pinggan dah dalam tu. Ada lagi benda tu. Punya buka almari, sengit pula kain ni. Jadi tak baca banyak, duduklah dalam masjid, insya-Allah. Boleh i'tikaf lagi kan? Boleh. 5 jam tu sangat berarti. Kalau Allah nak ambil kita esok, 5 jam tu kita boleh baca Quran banyak dah. Kita boleh berzikir banyak pada Allah SWT. Betul tak? Setiap pagi kita bangun pukul apa? 3, 4, 2 jam. 2 jam kita susun masa bersama dengan Allah. Sangat banyak kita boleh buat. Betul? Disiplin kita. Bangun pukul 5, bangun pukul 3, mandi dulu. Lepas tu mula dengan solat. Apa solat yang kita nak buat, apa kita buat. Selesai solat kita ambil apa? Berzikir pada Allah. Banyak mana kita boleh berzikir dengan 3 jam. Dengan solat, dengan berzikir. Masya Allah. Astagfirullah 1000 kali. La ilaha illallah 1000 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini payah nak cukup 1000 kali. Dia panjang. Tapi sekurang-kurangnya 100. Selawat ke atas Nabi 1000. Kita susun. Dengan 2 jam, 3 jam kita bangun pagi tu, memang kita susun. Setiap saat berlalu, semua diisi. Takkan habiskan dengan
bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan habiskan dengan bacaan Al-Quran, walaupun mungkin surah Yasin ke, sebelum nak masuk waktu subuh penuh terisi. Masuk saja subuh, kita akan salat sunat subuh, lepas tu salat subuh. Lepas tu adalah wirid-wirid kan. Jadi nak ceritanya, dua jam kita boleh isi, Masya Allah, masa yang barakah, berkat masa. 2 jam tu kita isi, Masya Allah kan. Tapi kalau siang nak isi 2 jam macam tu, tambah duduk kat rumah, rasa nak makan nasi, dah pergi panas nasi, tak jadi lagi tu, masuk dulu. Sebab kita rasa belum sampai masa makan lagi, tapi sebab kita rasa macam-macam ni, kalau baca Quran lama, kalau berzikir lama. Tapi kalau malam, pagi tu, Masya Allah, itulah ya, Allah suka sangat kita ni kalau boleh bangun malam. Jadi yang pertama Al-Quran dulu baca Al-Quran. Tu saya kata tadi, bergantunglah pada diri masing-masing. Mungkin boleh baca banyak, mungkin sikit, kemampuan masing-masing lah. Tapi pada saya, banyak lagi kita tak guna semaksimum mungkin tenaga kita untuk beribadat pada Allah SWT. Betul tak? Saya kata saya lah, boleh lagi maknanya. Jadi baca Quran. Nak untung besar dalam dunia ni, siapa nak untung bisnes, baca Quran. Sangat besar untungnya. Ya, 1 huruf 10. Apa tak untungnya? Kan? Kalau kita boleh khatam Al-Quran, bermakna 2 juta kita telah dapat. 2 juta kali dengan 10. Berapa? Dia bukan 1 huruf kan 10 dah. Okay. Kalau 2 juta huruf kali dengan gandaannya 10, 20 juta dah. 20. Untung besar. Tidak ada bisnes yang paling untung sekali ialah baca Al-Quran. Dunia dan akhirat kita akan mendapat keuntungannya, terutama sekali untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, dan juga Al-Quran ini akan menjadi apa? Dia jadi apa? Syafaat. Yes. Ini ada hadis, ada hadis. Sorry, saya baca. Nabi kata, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana ia akan memberikan syafaat, pertolongan kepada sesiapa sahaja yang suka membacanya pada hari kiamat kelak. Untung besar di hari kiamat. Tidak ada orang yang boleh terselamat kecuali orang-orang yang telah disebut oleh Rasul SAW yang akan masuk syurga bighairi hisab. Tapi maknanya, bacalah Al-Quran. Saya kata tadi, untung dia sangat besar. Memanglah kalau baca kat rumah lagu tu ada. Dia masuk dapur, kejap kat luar, kejap berjenguk, tengok kereta jalan lalu. Dia tak ada kerja dah. Padahal hari-hari itulah keadaannya, tak berubah pun. Betul tak? Entah, tengok, dah rasa 10 minit dah rasa hilang, dah kepala dah rasa tak ketat sangat. Masuk dah pula sebelah baca Quran. Padahalnya sebenarnya setiap saat adalah masa, setiap saat adalah emas, kan? Satu saat berlalu bermakna emas kita telah hilang, ya? Yang menjadi kesayangan kita. Kita sayang emas, tapi kita tak sayang umur kita. Kita tak sayang masa kita berlalu, ya? Jadi Allah ajar kita baca Quran. Nabi kata, bacalah Quran. Al-Quran akan menjadi syafaat pada kamu di hari kiamat. Dan Al-Quran akan menjadi peguam kepada kita di hari kiamat. Maknanya kita tak payah ke peguam dah. Sebab sudah ada peguam kita, yakni Al-Quran. Dia akan jawab semua apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Best tak? Okay. InsyaAllah, bacalah Al-Quran. Jangan jemuk. Tak apa. Mana ada masa baca lah, kalau tak ada masa tu cerita lain lah dah. Suami nak makan, suami nak minta minta layanan, itu tak apa. Tak masalah. Saya ingat arwah guru saya dah meninggal, baru juga meninggal beberapa bulan lalu. Masa dia sakit, isteri dia baca Quran, agaknya duduk jauh sikit lah. Isteri dia cakap, bila dia kadang-kadang panggil, marilah duduk dekat ni, dia kata,
tu dia kata, saya tengok aje lah habiskan Quran ni. Dia kata, mana lebih baik baca Al-Quran dengan duduk dekat suami panggil. Ini pesanan lah kepada muslimat-muslimat yang masih muda, yang ada pasangan. Jadi betul lah kita kata Al-Quran tu dah bagus lah, tapi panggilan suami lebih baik lagi kita utamakan. Itu saya kata tadi, kita kena melihat dalam hidup kita ni mana yang utama dan lebih utama. Jadi kalau hak tu utama, pergilah dulu. Nak gosok-gosok dia dulu, nak bubuh minyak dulu. Penat duk jaga orang tua. Tak boleh gitu, betul dah. Tapi kita orang perempuan memang act betul, tahu dah act. Sombong dah. Masa dia muda tak apalah, sama-sama muda tak apa. Tapi bila tua, tak tua lah, lama sikit je. Kan? Bila dia ini sikit, dia itu sikit lah dengan suami. Minta maaf lah. InsyaAllah kecuali orang yang mengaji dia tahulah, dia tak akan buat gitu. Dia akan utamakan. Kalau tak nak pergi belajar ni bang, tak izin tau. Duduklah hari ni sehari. Dah janji. Tak boleh bang, dah janji. Mana dia ingat janji dia dengan kawan-kawan tu lebih besar daripada dia dengan suami. Memang nak pergi mengaji pun, betul tak? Tapi di antara suami dengan nak pergi keluar, suami izin tapi dia kata duduklah dulu. Nak cakap-cakap, tak ada nak cakap. Bang, nak qadaan dulu. Dulu tak belajar bang. Iyalah kan. Jadi berkhidmat untuk suami, pahala dia besar kan. Jadi kita kena kira. Sebab satu kan sekarang ni orang perempuan dia itu sikit. Wah, ngaji. Baca Quran. Bagus, betul tak? Tapi itulah. InsyaAllah suami pun faham dah. Dia pun tak nak sangat dah dalam kita memberi layanan yang banyak kat dia. Dia pun faham dah. Dia nak sama-sama nak dapatkan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak mungkin. Tapi kena ada cara dia ya. InsyaAllah. Jadi baca Al-Quran, dan satu lagi saya baca hadis Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Tu. Sebaik-baik kamu mana dan lain-lain tu tertolak belaka. Ya, kecuali orang yang belajar Al-Quran dan mengajar pula tu. Alhamdulillah ya, kalau muslimin-muslimat, khususnya muslimat, belajar, kita pandai, kita pun boleh ajar orang. Sekadar kita pandai je lah. Jangan duk sampai kau nak sampai bawa masuk tilawah pula dah. Itu bukan kita punya ni dah. Jangan ambil kerja orang. Hak kita je. Biar dia boleh baca Quran dengan baik. Ada lagi orang tak boleh baca Quran dengan baik kan? Ada. Nanti kita bimbing dia. Besar ganjaran pahala buat kita. Jangan rasa kita cari hak lain banyak. Tidak. Yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Untung guru-guru Al-Quran kan? Sebab itu muslim-muslimat semua, kita selalu dengar kan, setiap kali tanah kubur digali, maka bila jumpa mayat yang tak reput adalah khususnya orang perempuan, dia adalah guru Al-Quran. Orang perempuan ni kebaya nak masuk syurga dah. Tapi Masya Allah ya, maknanya bila tanya-tanya, sebab kawan saya masa kerja dululah ada di antaranya mereka ni jenis gali kubur. Maksudnya dia bukan dia gali kubur tapi bertugas untuk jadi ada beberapa kawasan kita pergi gali Ustazah, dan satu kawasan tu kita akan jumpa 5-6 mayat yang tak reput, yang dah berusia 30 tahun, 40 tahun dia kata. Dan di antaranya macam tu lah. Ada juga perempuan, seorang, 2 orang ada. Bila ditanya, mereka siasat lah ya, dan tak heboh sebab nanti orang pergi puja kubur tu balik kan. Jadi dia akan kita pindah kubur ni dekat tempat lain, apa ni mayat ni tempat lain, kata dia tahu dah keluarga dia saja, dan bertanya apa amalan yang dilakukan oleh mak dia ke ayah dia ke masa hidup. Itulah kebanyakannya adalah guru Al-Quran. Jadi sentiasa dampingi Al-Quran kan, InsyaAllah. InsyaAllah tak semesti banyak,
Apa kata tokku dalam kuliah dia, ada orang tu dia tak baca banyak pun Al-Quran. Dia tak baca. Dia tak baca banyak surah, tapi dia baca Yasin saja. 40 kali satu hari. Maknanya kena macam tu baru. Dia baca 40 kali satu hari, doanya mustajab. Orang kata mondok dia masih. Walaupun dia tak baca Quran, dia tak baca lah lain-lain tu, dia hanya baca Yasin saja, tapi 40 kali satu hari. Siapa berani? 40 kali 5 kali sehari pun rasa mata. Kat 2 kali aja lah, pagi dengan malam kan. Itulah. Maksudnya sangat hebatlah orang mendampingi Al-Quran ni. Kan? InsyaAllah, mudah-mudahan kita termasuk. Okey. Seterusnya tak tepat nak cakap banyak-banyak tu. Lepas tu kena kuliah lain Sarwah. Nah, kita apa kita panggil hak lama tu? Apa ti? Alah, tiga hari kita mengaji tu, baru habis kita. Daurah. Ya, daurah ni pusingan, makna dah pusing. Ya. Okey, tak apa. Itu cerita lain. Kedua, melepaskan dunia. Hanya payah sikit deh. Melepaskan dunia. Tadi sikit-sikit kita lepaskan. Pun dah banyak kita lepaskan, betul dah? Dah banyak. Tapi banyak lagi hak pegangnya. Masih leka lagi. Kan? Masih leka lagi. Dia kata melepaskan dunia, iaitu kita ni dan zuhud terhadapnya. Lepaskan dunia dan zuhud terhadapnya. Apa makna zuhud? Iaitu tidak terlalu berkeinginan terhadap kehidupan dunia, dan dia sentiasa bersikap zuhud, yakni meninggalkan keseronokan duniawi, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dia kata, ada seorang menghampiri Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan ibadah, jika saya melakukannya Allah akan mencintaiku dan saya juga dicintai oleh seluruh manusia. Maka Rasulullah jawab, berzuhud dengan dunia. Memanglah payah nak tinggalkan dunia, betul tak? Tapi sebelum kita meninggalkan dunia, kita tinggalkanlah dunia sikit-sikit. Tadilah keseronokan, macam kata tadilah, contohnya lah ya, saya pun sama juga kadang-kadang cuti-cuti sekarang kan cuti sekolah, kita memang tak sekolah dah, cucu kan. Jadi mak dia, anak kita lah mak dia tu, mak kita boleh tak cadang nak pergi ke PD, dia kata, jom mak ikut. Mana nak pergi? PD kan nak bagi kelas. Betul tak? Bagi majlis ilmu lain, betul tak? Nabi kata siapa hadir majlis ilmu dengan ikhlas kerana Allah, dan ilmu daripada dapat ilmu tu dia akan sampaikan, maka adalah lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Bayangkan, tak mampu kita nak solat sunat 1000 rakaat. Tidak mampu. Tak fikir, tak pernah fikir nak buat dah. Apa lagi nak buat? Ya, kan? Tapi nak ceritanya, kita pun berjalan celik. Mak tak pergilah ke setakat BD tu. Kan? Habis tu mak nak dudukkan sabar. Tak apalah, sekejap je, satu malam je, betul tak? Saya pergilah, kita nak pergi, lepas tu nak pergi pula, lepas tu pergi satu malam nak balik pula dah. Pagi pula duk sibuk pula dengan cucu ramai. Betul banyak. Dah, gitu maksud saya. Biarlah saya buat contoh, mana kita tinggalkan keseronokan dunia. Memanglah ustazah semua, tidak, bukan saya kata ni, bukan saya kata. Kita nak dapat kasih sayang Allah, memang kita kena tinggal. Kita ni banyak sangat kecintaan terhadap dunia, dan kita berdoa pada Allah kan, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya. Fitnah hidup ni sangat banyak.
Sebenarnya dunia ni hanya sekadar tempat transit sementara saja. Macam kita lalu singgah R&R, kita beli makanan sikit, isi minyak, nak kita makan sikit, nah. Jadi cukup dah tu untuk kita nak pergi menghadap Allah SWT. Kita tak boleh nak ambil semua. Kita ni banyak ambil semua dah, betul tak? Jadi bila dah ambil semua, cukuplah. Allah dah bagi dah apa yang kita minta dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Masya Allah, Allah bagi kat kita. Walaupun taklah kaya, taklah, tapi syukur. Ya, syukur, alhamdulillah. Kita ada keluarga, kita ada rumah tangga. Dah, cukup, alhamdulillah. Kita cari begitu, orang kata apa? Ush, sungguh-sungguh lah cari dunia. Alhamdulillah kita dapat. Tapi bagaimana wafil akhirati hasanah? Apa yang kita dapat, apa yang kita buat untuk mencari bahagia di akhirat Allah nanti. Sebab semua orang akan pergi ke sana. Suka, tak suka, kecil, besar, tua, muda, kaya, miskin, ada pangkat, tak ada pangkat, semua akan pergi. Jadi semua orang kena cari. Bukan hanya satu golongan aja, awak cari je lah. Tak apa, nanti tumpang awak. Wih, senang-senang. Di sana, no way. Betul tak? Hak kita buat, kita akan dapat kat kita seorang. Tak dikongsi dengan orang lain. Tak. Kalau di dunia kita bekerja, kita buat penat, bos dapat penat, bos dapat pangkat, betul tak? Kita tak puas hati. Itu aku kerja teruk, dia dapat pingat cemerlang dah. Tapi di akhirat nanti, apa kita buat, kita akan dapat seorang. Kita tak kongsi dengan orang lain. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah, waman ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Siapa buat benda kecil baik, aku akan balas. Siapa buat benda jahat kecil pun, aku akan balas nanti. Jadi cubalah sikit-sikit tinggalkan dunia, insya-Allah. Zuhud makna meninggalkan keseronokan. Tapi kita ni ada lagi, tak boleh kan? Kita cuba zuhud sikit-sikit lah. Zuhud bab makan dah. Tidak semua kita makan. Pilih-pilih lah, betul tak? Muda dulu mungkin kita tak kisah sangat. Semua kita cakap apa? Tinggal batu dengan kayu aku tak makan dah. Hak lain semua makan. Yang tu tak boleh pakai dah rasanya. Tak sesuai kan? Tak sesuai. Lepas tu anak-anak kita suka sangat, tak kisah makanan siapa buat. Hak Korea sedap dah. Siapa buat tak kisah. Sebab nak tolak batu dengan kayu aja. Lain boleh jalan. Salah tu kita cakap macam tu kan? Tak boleh. Lama dah akan jadi, anak-anak kita dah jadi tak kisah nak makan apa dah. Kita tengok juga makanan Islam ke tidak, okeylah. Korea pun Islam tak? Ya betul. Memanglah yang buat tu orang Islam, tapi bahannya daripada mana? Bahan okey mak. Pernah siasat ke? Contohnya lah dah. Banyak lah mak ni nak tanya. Manalah kita orang tahu. Kita lah kena tahu, betul dah? Kalau tidak, tak payah ambil lain, tak apa. Banyak lagi pilihan. Kan? Datuk Ku ceramah dan marah sungguh anak-anak muda pilih makanan air macam-macam kan. Padahalnya mahalnya air tu, tertarik kita sedap gila dah, tahu dah. Tak payah nak beli orang lain dah. Sungguh. Tapi ya Allah. Kan? InsyaAllah kita didiklah. Mana dunia tinggal sikit-sikit. Betul kata dunia ni kita dulu marah kata dunia ni, betul tak? Jadi itulah. Sikit-sikit. Memang tak boleh lari. Kita tak boleh lari daripada dunia, tetapi memang kita tinggal. Kalau tak tinggal, kita akan mati dalam keadaan berseronok. Mati dalam keadaan seronok. Dalam mati dalam keadaan tidak bersiap sedia. Sebab itu setiap kali saya, sebab kami ni dengan 3-4 orang ni 3 geng Nanti Jamalia, Zaliha ni geng saya. Selalu nak kadang-kadang adalah seorang lagi yang menumpang 5 orang atas kereta tu pergi kuliah lah. Jadi kadang-kadang kita tengok mayat tu dah ditutup kan di jalan raya. Macam hari Rawang, hari ni Banting, hari ni situ sini, berjalan hari-hari. Kita tengok-tengok dah lebih 2,000 dah tak sebih lagi. Punya jalan. Jadi bila lihat orang meninggal di jalan, dan hati saya, ya Allah, sempat kerja semai subuh tadi.
Kalau tak semayang, bayangkan mati juga dah. Mati. Bila meninggal 10 orang yang heli tu, mudah-mudahan kan, kita kata mudah-mudahan, kita tak tahu kehidupan mereka macam mana. Dah, kita harap dia dah bersiap sedia untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kita jadi orang yang rugi, serugi-ruginya. Kadang-kadang bila kami pergi ceramah, mayat duduk kat depan dah. Maknanya orang nak solat dah. Kita stop dulu Ustaz, nanti dulu. Okey, tak apa. Ada masanya Ustazah pukul 10 berhenti sebab ada jenazah nanti. Jadi dalam hati saya tetap takkan bertanya bagaimana amalan dia. Rasa macam kalau aku duduk kat situ, bagaimana amalan kita nak sedang dalam keadaan tak boleh buat apa dah. Tak ada siapa dah boleh bantu kita dah. Tak ada dah. Kecuali kita tinggal 3 perkara Nabi katakan. Pertama, sedekahun jariyah. Kedua, ilmu yang boleh memberi manfaat. Dan ketiga, doa anak yang soleh. Ini semua kita yang kena buat persiapan dulu. Tak boleh kita harapkan, betul tak? Tak apa, ada harta tapi anak saya akan buat tu. Oh, tidak. Kalau dia dah berhabis harta kita, tak buat sedekahun jariyah, habis kita kan. Jadi semua kita kena buat. Kita kena urus masa kita hidup. Nak sedekah, sedekahlah masa hidup. Jangan tunggu, tak apa nanti anak saya sedekah. Tak yakin, betul tak? Kalau kita tak buat, kita rasa anak kita akan buat. Wallahualam, kita pun tak tahu kan? Jadi setiap kali saya akan bertanya, saya akan, macam mana orang ni? Tak siap tak? Siap tak mereka dengan amalan untuk menghadap Allah? Dia baca Quran dah, dia solat tak? Dapat dia menjadi kekasih Allah tak? Saya akan tanya diri saya. Bermakna seolah-olah yang mati ni adalah kita. Cukup dah kita ni. Sebab bila duduk kat situ, orang dah semayang kat kita, bukan kita semayang. Masa tu orang semayang kat kita. Masa tu orang baca Quran pada kita. Masa tu orang usung kita ke tanah berkubur. Kita tak jalan sendiri dah masa tu. Kan? Jadi cubalah, saya lah sama nak zuhud sikitlah dengan dunia. Makan pun pilih-pilih lah. Pun dah pilih dah pun, dah tua-tua ni dah pilih pun. Yang tak makan banyak dah. Betul tak? Saya tadilah dunia dah tolak kita dah. Makan bedah pun tak boleh dulu. Makan cili bukan makan bedah dah. Makan cili dulu dah. Boleh makan. Lah ni berhasil. Boleh dah. Kalah orang Kelantan tak makan bedah dah. Allahu Akbar. Okey. Tu yang kedua. InsyaAllah kita boleh buat. Yang ketiga. Duduk tengok jam juga tu. Jam duduk depan. Bagus Zalwa. Tak jam kat depan. Kalau tidak terlajak deh. Sebab saya ada kelas online jam 12 nanti. Okey. Cepat insya-Allah. Ketiga, qiyamul lail. Salam malam. Tak lagi. Nak jadi kesayangan Allah. Nak jadi kecintaan Allah SWT. Saya selalu sebut perkataan kuliah satu sekali-sekali tu, saya dengar Ustaz Dasuki kuliah, dia kata tidak mustahil di akhir penghujung hidup kita boleh menjadi kekasih Allah. Saya pegang sangat perkataan itu. Maknanya tidak mustahil. Di hujung hidup kita, maknanya mungkin Allah panjangkan umur kita sampai 60, sampai 70, sampai 80. Maknanya kita dah berubah dah. Maknanya kita dah berdekat diri dengan Allah, kita baca Quran, kita jaga malam. Jadi kita dah ambil dia benda-benda macam tu. Jadi tidak mustahil di hujung hidup kita boleh menjadi kekasih Allah. Jadi kita kenalah. Jangan pula bila dah berumur sikit, ada orang, saya tak nak solat dah ustazah, dah penat dah. Itulah yang Nabi kata. Ada orang baik di peringkat awal tapi akhirnya bisu'il khatimah. Saya penat dah ustazah nak solat. Dulu saya solat ustazah, saya puasa. Sekarang ni saya nak buat dah ustazah. Penat sangat.
tak dapat apa. Tengok, betul lah yang Nabi kata, ada orang di awal usianya dia baik, taat pada Allah, tapi bila di ujungnya berakhir dengan bisu'il khatimah. Ada orang tak pernah sembahyang. Kenapa tak sembahyang? Dulu tak sembahyang, sekarang memang tak sembahyang dah. Nak buat apa? Belajar pun tak sempat dah, sembahyang pun tak sempat dah. Dia lupa padahalnya yang dikira ialah akhir hidup kita tu. Itu yang dikira, bukan di awal, di akhir itu yang dikira. Katakanlah sebelum dia meninggal seminggu dia solat, ada masa ruang dia berpuasa, mudah-mudahan dia boleh masuk syurga Allah. Betul tak? Allahu Akbar. Kalau nak sembahyang pun tak dan dah, dia kata. Dia cakap gitu. Ada orang kenapa tak sembahyang? Takut orang kata buang terbiat. Orang tak pernah sembahyang, tiba-tiba sembahyang. Buang terbiat orang tua ni dah. Takut sangat buang terbiat. Tak, memang tak sembahyang. Ayah saya tak solat Ustazah, umur 70 tahun lebih dah. Bak duit nombor 1 pandai. Maksudnya mana orang nak pajak tanah sawah ke, tanah nak sawit ke, durian ke, dialah orang yang dulu. Berapa orang 70 tahun kira? Wah, boleh. Tapi bak solat tidak. Sayang, Allah beri belaka dah, apa nak dah? Apa nak lagi? Fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban. Nikmat mana lagi yang kau nak? Yang tak cukup. Semua Allah bagi kat kita. Betul tak? Duduk seorang dapat suami. Pada dapat suami Allah pula bagi anak. Dah dapat anak, dah besar-besar dapat pula cucu. Apa kita nak? Harta Allah bagi walaupun tak banyak kan. Jasa luar tak apalah, dia orang kaya. Amin. Saya cakap ngerti tak, dia ngompak kat dia. Saluan lah gitu dah, hidup dia memang alhamdulillah. Kita tengok kat luar lah, dalam tak tahu kan. Cik Kamarudin dia memang baik, alhamdulillah kan. Handsome lagi Cik Kamarudin ni. Ada tak sini? Ada ke sini ni? Oh, hari ni tak ada. Kami rapat sebab memang berbaik macam Sarwar kata tadilah ya. Bukan sekadar malah tu yang dia sebut tadi kan. Bukan sekadar pemandu. Bahkan ada masa saya pinjam kereta dia, kita ada kereta sebuah, rosak sebuah, tak ada buat apa dah. Dia ada 2, 3, senang kan. Alhamdulillah. Dia bagi pinjam pula kereta sporty. Allah, kita keluar nak pergi ceramah, orang tengok kereta yang pintu 2. Alah, kereta Proton juga, tapi yang jenis pintu 2 tu kan, apa nama dah, ingat dah. Merah kan? Merah tak salah. Kemudian basik baik tak kuning. Kita pergi ceramah, orang tengok, Ustaz pakai kereta merah. Alhamdulillah. Ceritanya apa lagi kita nak? Betul tak? Susah tetap susah. Tidak ada orang yang kaya itu tak susah. Susah juga dia. Allah akan uji setiap manusia kan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah uji dengan apa? Takut, uji dengan lapar, uji dengan kehilangan harta benda. Tak. Kita ni kadang-kadang letak handphone hilang. Lah ni letak handphone tak hilang. Sebab orang tak minat dah. Letak seminggu dia ambil duduk situ lagi. Punya dulu dah. Hilang itu, hilang duit, kena curi lah, kena scammer lah. Dah. Allah uji. Lepas tu Allah uji dengan kematian orang-orang yang kita sayang. Wal anfus was-samarat wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Sebab bila Allah ambil tu pasti ada benda yang Allah nak tegur pada kita. Nak tegur anak-anak kita barangkali Allah bagi kat kita. Ada masa Allah bagi pada anak-anak kita sebab Allah nak tegur kita. Jadi kita belajar muhasabah diri bila berlaku sesuatu. Jadi yang ketiga tadi, bangunlah malam ya. Allah kata apa? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun.
Wabil ashari hum yastaghfirun, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya para ulama ini dia berjaga malam tu malam baca Quran dulu, ya, solat dia baca Quran. Di hujung yang ada belan itu, itulah dia gunakan untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak lain-lain tu dulu istighfar, munajat di penghujung, iaitu pada waktu sahur. Apa makna waktu sahur? Ada orang kata setengah jam sebelum masuk waktu sahur, sebelum masuk waktu subuh, ataupun 1 jam sebelum masuk waktu subuh. Para ulama dia menggunakan masa ini adalah untuk beristighfar secara terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun lambat, nak istighfar banyak mana sangat? Betul tak? Bagi dah bangun 4:30, nak mandi lagi, nak solat lagi, nak qada lagi. Nah, tu istighfar tinggal banyak mana? 100. Jadi biar di penghujung tu, lepas pada bermunajat dengan Allah, ada masa untuk beristighfar. Tapi kadang tak sempat. Saya lah, itu pun ialah sebab tak mengawal. Kalau mengawal sempat dah, masalah dah. Sebab kita pun nak bersahur lambat, nak apa? Nabi kata bersahur melewatkan bersahur. Jadi kita pun nak lewat juga. Itu kadang-kadang telan aja, Allah azan. Bila Ramadan jaga juga waktu imsak, bila tak Ramadan kurang jaga waktu imsak, kan? Sebab bulan Ramadan kan dia ada tulis, memang ada tulis pun waktu imsak ialah menahan diri 10 minit sebelum subuh. Sunat menahan diri sebelum subuh. Tapi kadang langgar juga. Tu sampai dekat azan tu, dia cakap kelah lah, dah bunyi baca Quran. Kadang-kadang masjid tak baca Quran, tutup azan. Nasib baik telan dah masa dia azan. Tu je lah. Kalau dia azan lambat, tahulah ke mana. Allahu Akbar. Jadi masa kita sangat bermakna pada masa. Semua nak buat nak. Tapi kalau kita tidak berpuasa, tidak bersahur, gunakanlah untuk beristighfar. Gunakanlah. Kita banyak dosa, kan? Kita banyak dosa. Beristighfar dan bermunajat. Kita tahu kan beza doa dengan munajat, kan? Lain. Munajat kita bercakap dengan Allah. Doa pun kita bercakap juga, tapi kita bercakap dengan lebih mendetail. Ya, contoh, wahai Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha memberi pengampunan dan suka memberi pengampunan. Aku banyak dosa, ya Allah. Aku pernah buat itu, aku pernah buat ini, ya Allah. Aku menyesal sungguh-sungguh, ya Allah. Sungguh-sungguh, ya Allah. Masa tu aku sangat jahil, ya Allah. Aku bodoh, ya Allah. Aku bodoh. Bukan tak tahu dosa pahala, tahu. Tapi aku buatkan aku terlampau mengikut hawa nafsu. Aku menyesal sungguh-sungguh, ya Allah. Aku berjanji, ya Allah, dengan bimbingan, pimpinan, hidayah daripada Engkau, ya Allah, aku tak akan mengulangi lagi perbuatan itu, ya Allah. Itu munajat. Kalau kita berdoa tu lain dah. Dia ada bahasa doa tu, dia ada bahasa Arab punya. Tapi munajat mana dia nak ikut? Kita punya dah. Sebab kita nak detailkan apa salah kita satu persatu. Kita cakap juga, ya Allah, ampunkan dosaku. Yalah, tapi kalau kita munajat, kita akan sebut, aku pernah, ya Allah, dulu aku jahil, ya Allah. Aku ikut hawa nafsuku. Aku tahu dosa, tapi aku mengikut hawa nafsuku. Satu-satu kita akan sebut, kita akan cerita pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi di antara masa-masa yang kita rasa paling kita khusyuk ialah malam, kan? Siang hari belum apa-apa lagi, dah marilah dunia dalam dada kita dah. Mari semua buat dunia. Padahalnya baru aja Allahu Akbar, syaitan kata, yang ni, ingat yang ni, apa ni, ingat yang ni pula. Tu syaitan duk atur tu. Syaitan memang nyusun. Dan ada hadis Nabi tu.
Dia kata, lepas ni buat yang ni, lepas ni buat yang ni pula. Naik rakaat kedua, yang ni pula. Itu 2, 3. Kan? Masa muda dulu 3, 4. Tak ingat rakaat. Dah tua ni 2, 3. 2 tu tak boleh dah. Dah kacau dah, betul dah. Sembahyang maghrib 3 rakaat tu 3, 2, 3 lah. Kadang-kadang tak ada kopiah apa-apa. Rakaat kedua baca tahiyat akhir, baca tahiyat awal. Bil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Tak cukup satu. Tak ada duk kata 3, 2, 2, 3 tak ada. Tapi lalai macam tu lah. Terus beri salam. Allah tak cukup satu lagi. Saya pun masuk balik. Salli fardul maghrib rakaatan adaan lillahi ta'ala. Masuk balik untuk tambah 1 rakaat tak cukup. Lepas tu kita digalakkan untuk sujud sahwi. Lah sujud sahwi pun tak ingat puluk tu. Jadi macam mana pencapaian kita dari segi solat? Tapi buat tu tetap buat lah. Bukan tak buat, betul tak? InsyaAllah buat yang wajib, buat yang sunat. Jadi yang ketiga, memang jaga malam lah. Kena bangun malam. Selagi tak bangun malam tak cukup, tak sempurna. Ya, dan bersyukurlah bila Allah kejutkan kita bangun malam, kan? Syukurlah kita boleh bangun. Alhamdulillah. Ya, jangan pula sedar sekali tak bangun, tak bagi sedar 2 kali tak bangun, 3 kali tak bangun. Tak bangun dah, lambat dah. Syukur bila kita bangun, kerap jaga. Sebab menandakan Allah sayang kita. Bila kita kerap jaga, tanda Allah sayang kita. Allah mengingatkan kita. Jaga pukul 1, bangun, tak bangun juga. Lepas tu pukul 2, tak bangun juga. Pukul 3. Bila setiap kali kita jaga tu, menandakan kasih sayang Allah kepada kita. Allah kejut kita. Bukan kata sekali, bukan 2 kali dah. 3 kali. 3 tak bangun, siap. Sedar-sedar 5 tu, 5.30. 2 rakaat je sempat dah. Bangunlah, insya-Allah, ya. Bangun. Kalau kita tak jaga tu, minta ampun dengan Allah. Sebab antaranya kenapa ya kita tak bangun malam, ya. Saya baca dalam kitab ni, tidak melakukan maksiat dan dosa pada waktu siang. Seorang lelaki pernah berkata kepada Hasan Al-Basri, "Wahai Abu Sa'id, mengapa saya amat susah sekali untuk melakukan qiyamul lail?" Hasan Basri berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kesalahan kamu telah membelenggu kamu." Sebelum tidur tu minta ampun dengan Allah. Lepas tu kita tak jaga, ya. Kedua, iaitu kita dan antara faktor qiyamul lail juga ialah melakukan wirid zikir sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah SAW. Itu maknanya kita kena buat, ya. Yang ketiga, untuk melakukan qiyamul lail juga, iaitu hendaklah seorang yang sudah bertekad untuk melakukan qiyamul lail itu dan tidak berjaga sampai larut malam. Jangan bangun lambat, jangan tidur lambat. Kita boleh bangun awal. Tidur lambat makruh hukumnya, ya. Jangan tidur lambat. Kita boleh susun waktu untuk bangun. Saya rasa pukul 10 cantik kita buat tidur, Sebelum tidur kita boleh bangun jam 3. Cukup dah. 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam. Sangat cukup. Kan? Kalau 4 jam pun okey dah, kan? Cukup. Kita tidur pukul 12, pukul 1. Tak boleh nak tidur, Ustazah. Tidur juga. Cuba tidur, insya-Allah, ya. Sebabnya tak bangun mudah kita, ya. Okey. Dan yang keempat, ya. Nak saya mula-mula rasa nak batal juga kuliah tu, tapi sebab minggu lepas dah tak ada dah. Tidak batal kan? Tak payah, ya. Tapi kelas online aja, tak boleh buat kat rumah aje. Buku tak bawa. Tak payah, tak ada. Itulah. Sebab dia boleh buat di mana-mana dan bukunya sangat bagus. Apa cerita dia, Dah habis lebih kurang macam ni juga. Lebih kurang berkaitan dengan
pembersihan diri, pembersihan jiwa. Tazkiyatun nafs. Bicara adin maknanya membicarakan tentang jiwa, pembersihan jiwa. Cuma dia dalam buku tak banyak, tapi agak detail lah, ya. Okey. Yang keempat, merenungi ayat Allah SWT. Bukan renungi alam dah, merenungi ayat dia tu. Kita baca Al-Quran, kita baca, ya Allah, hebatnya Engkau ya Allah, ya. Mana Al-Quran ini memang benar datang daripada Allah, bukan daripada tangan manusia, datang daripada Allah SWT. Susunan ayatnya, penceritaannya, sejarahnya. Kalau tak ada Al-Quran, kita tak tahu sejarah. Betul tak? Semua ada dalam Al-Quran. Masya Allah. Jadi Allah suruh kita renungi ayat-ayat dia yang menceritakan tentang, contoh dia kata di sini, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Maknanya, tengok dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terhadap tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Tengok. Ayat menceritakan dan kita pun melihat pertukaran malam siang, ya. Allah hebatnya ya Allah. Sampai masa matahari masuk, nah, atau bulan pun keluar. Kalau dia tak masuk, situ berlaku gerhana bulan. Betul tak? Gerhana matahari. Dia akan masuk pada masanya. Lepas tu kita akan suka tengok matahari masuk. Melihat ciptaan Allah, hebatnya. Dia masuk ke slow je. Kita duduk tengok, ni nak buka puasa ni. Lambatnya dia masuk dah. Lambat. Terutama sekali kita duduk dalam kapal terbang, kan? Sebabnya kita puasa, nak tahu bila nak boleh buka puasa. Itu saya tanya pramugari, pukul berapa buka puasa? Dia kata, you tengok langit. Selagi duduk cerah, tak boleh buka lagi. Bila dia dah masuk, baru boleh. Mana bila matahari masuk, berarti dah masuk berganti malam. Bolehlah kita berbuka puasa, kan? Jadi bila bersahur tu, kita tak tengok sangat. Sebab kita rasa okey lah kita bersahur tu malam lagi, kan? Tapi bila berbuka, duk berhati, kita tengok lamanya matahari ni nak masuk, tak masuk-masuk. Terutama sekali kalau kita pergi umrah, tambah 5 jam lagi, kan? Lapar juga, kan? Duduk tahan perut. Tambah 5 jam ni, nak buka ala-ala. Sebab dia kata tambah 5 jam lagi dah. Tanya pramugari, dia betul-betul nampak langit tu. Itu tak ada, habislah boleh buka puasa. Tapi nak ceritanya, kita melihat siapa yang mengurus, yang bijak sangat ni, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan rasa hebatnya Allah, kagumnya kita kepada Allah, dan dialah yang kita sembah, dialah yang kita pohonkan segala bantuan dan pertolongan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah lah tempat tumpuan segala makhluk-makhluk dia, bukan kita saja. Makhluk-makhluk Allah yang lain juga bertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatilah ayat-ayat Allah, fahamilah, ya, sedikit-sedikit sebanyak, dan sekarang tidak susah pun, kan? Al-Quran ada terjemahan, dan kita juga kadang-kadang ada kelas-kelas tadabbur Al-Quran. Syukur kita berada di zaman sekarang, kan? Apa kita tak nak, semua ada, kan? Tak ada masalah. Lepas tu Nabi kata, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatulid. Jadilah kamu orang alim, jadilah kamu orang yang belajar, jadilah kamu orang mendengar, jadilah kamu orang yang cintakan ilmu. Fala takun khamisan fatulid. Janganlah kamu jadi orang yang kelima, binasa kamu. Jadi alhamdulillah, selagi kita masih suka hadir majlis ilmu, insyaAllah, mudah-mudahan, kan? InsyaAllah, mudah-mudahan. Syukurlah banyak-banyak. Ya Allah, aku syukur, ya Allah, aku boleh pergi belajar. Syukur, ya Allah, kan? Syukur, terima kasih sangat-sangat dengan Allah. Sebab daripada situlah kita banyak mendapat perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakamnya. Nah, tujuan apa? Waqina azaban nar, menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Kita tak boleh pergi
Bapa beribadat tanpa ada guru, tanpa belajar. Ya, just sekadar dengar orang cakap je tak boleh. Kena berguru. Nabi kata apa? Belajar tanpa guru bermakna kita belajar dengan syaitan. Jadi boleh kita ambil tapi kena pergi ngaji juga. Ada benda yang kita tanya orang jawab, tapi kita nak tanya juga guru kita yang akan menjawab dengan lebih detail lagi ya. So saya rasa setakat itu dulu. Minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah barangkali ada masa, ada ketika kita diberi peluang lagi bersama ya. Minta maaf banyak-banyak sekiranya ada, bukan sekiranya, memang ada lah, ada salah silap ya, perkara-perkara yang tak sesuai ya, buat jiwa muslimin muslimat, khususnya muslimat di sini. Saya minta maaf banyak-banyak ya, sebab saya bercakap ni sebagai macam orang tua dah lah, gitu je lah bercakap ni, sebab kita tak lama lagi akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, yang muda juga pilihan Allah juga ya. Sampai masa malaikat akan jalankan tugas dan tanggungjawab dia tanpa melewatkan walau satu saat, ataupun mempercepatkannya walau satu saat, insyaAllah ya. Jadi salah silap saya minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kalau ada masa ketika barangkali kita diberi peluang untuk bertemu lagi. Terima kasih pada semua. Terima kasih pada muslimin yang betul kelumur terpaksa dengar je, tak boleh kata apa dah, tak ada orang dah, tak ada geng. Tapi saya tak mengumpat orang lelaki kan hari ni kan? Mengumpat. Hari ni baik dah cakap tau. Jadi minta maaf banyak-banyak. Terima kasih juga pada sahabat-sahabat dalam kuliah online. Terima kasih banyak, walaupun tak buat apa ni poster, saya tak hantar poster, ramai juga yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Daun Keladi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah beri masa lagi, peluang pada kita selagi tak mati, kita dapat bertemu lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.